teres 2 tingkat tapi boleh 4 parking kereta. Kat mana tu Cik Yam? Soalnya Cik Yam berada dekat Taman Merak Mas, Bukit Katil. Unit double story. Dalam car posh boleh 2 parking. 2 car posh boleh 2 parking. Bestnya nak pergi jalan kaki pun dekat. Nampak tak simbol tu? Surau dekat. Malas nak basuh baju. Dobi ada. Nak cari ikan, nak cari sayur. Semua depan mata lah. Jalan kaki. Tak payah naik kereta. Unit 4 bilik, 3 bilik air. Kalau kita ada parents, tak payah nak atas. Sebab 1 bilik ada dekat bawah. Bilik air pun ada dekat bawah. So, mana yang nampak video Cik Yam ni, jangan lupa like, share, komen. Jangan lupa tekan button subscribe. So, kalau you all rasa video Cik Yam ni bagus, cantik, share dengan parents, share dengan kedua kawan-kawan. Jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye! Kuih kacang, kuih koleh, Cik Yam nak unit Bukit Katil boleh? Mestilah boleh. Unit kali ni, Cik Yam berada di Taman Merak Emas, Bukit Katil, Melaka. Unit kali ni merupakan unit double story terrace berstatus freehold MCL berkeluasan 20 x 65 dan build up 1,600 square feet. Unit kali ni ada 4 bilik dan 3 bilik air. Menariknya lagi, unit kali ni dah siap renovate tabletop dan juga fully grills. Jom kita tengok dalam pula apa yang menarik. Macam yang anda nampak, dekat ruang tamu ni muat je kalau anda nak guna satu set ruang tamu. Nak letak meja makan pun muat juga. Nak pula dekat tingkat bawah ni dah ada 1 bilik yang anda boleh jadikan sebagai bilik parents ataupun bilik tetamu. Baru tengok ruang tamu dengan bilik pun dah luas kan? Belum tengok bahagian dapur lagi. Menariknya lagi, dekat bahagian dapur macam Cik yang cakap tadi, dah siap ada tabletop. Kalau nak masak pun dah senang kan? Ada juga store dan bilik air dekat dapur ni. Kalau anda nak simpan barang pun dah senang kan? Lagi-lagi bila bilik air dekat bahagian dapur macam ni, tak payahlah anda nak lari ke bilik air waktu tengah memasak kan? Unit ni pun dekat sangat tau dengan kemudahan. Nak beli barang dekat, sekolah dekat, surau pun dekat. Banyaklah lagi. Tengok tingkat bawah ni belum puas lagi. Jom kita tengok tingkat atas pula. Dekat tingkat atas ni ada 3 bilik, 2 bilik air dan 1 ruang tamu. Ada juga balkoni tau. Ruang tamu dekat tingkat atas ni pun muat juga tau kalau anda nak guna satu set ruang tamu. Kalau anda nak buat tempat anak-anak bermain pun boleh. Nak letak kabinet pun boleh juga tau. Kalau anda nak tahu, bilik kedua dan ketiga dekat tingkat atas ni muat sangat-sangat. Kalau anda nak letak satu set bilik tidur macam ni. Kalau anda nak buat bilik study anak-anak pun boleh juga. Ataupun bilik walk-in wardrobe. Memang sesuai sangat. Inilah dia bilik air kedua dekat tingkat atas ni. Luas kan? Kalau anda nak ke bilik air pun dah senang sebab betul-betul di antara bilik kedua dan bilik ketiga. Macam yang anda nampak, bilik kedua dan ketiga pun dah luas kan? Belum tengok bilik master lagi. Bilik master kali ni pun luas juga tau. Siap attach sekali dengan bilik air dan balkoni pula tu. Bilik master ni bukan setakat muat nak letak satu set bilik tidur je. Muat juga kalau anda nak letak kerusi urut ataupun treadmill. Bilik air master ni pun luas juga tau. Kalau rasa dekat dalam bilik ni macam bosan, anda boleh je pasang TV ke ataupun lepak petang-petang dekat balkoni ni. Boleh juga kalau anda nak letak kerusi ke, meja ke, memang best dah nak lepak kat sini. Okey sangat kan unit kali ni? Dah lah luas, dekat dengan kemudahan pula tu. Sebelum Cik Yam tamatkan video kali ni, kalau anda sukakan video macam ni lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cik Yam Property ni supaya taklah anda terlepas video yang akan datang. Jumpalah kita ke next destinasi. Bye!